Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran, kalam suci yang menjadi cahaya petunjuk buat sekalian manusia. Di bumi Johor Darut Takzim ini lahir insan-insan pilihan. Mereka yang bukan sekadar menghafaz tetapi menghayati, mengamalkan dan menjadikan Al-Quran nadi dalam setiap langkah kehidupan. Buat pertama kalinya, negeri Johor menghimpunkan para hufaz dari sektor awam, swasta dan institusi tahfiz seluruh negeri. Satu perhimpunan ilmu dan kefahaman menyatu hati para penjaga kalamullah di bawah panji Islam yang mulia. Terinspirasi daripada gagasan Yang Berhormat Pengerusi Jawatan Kuasa Agama Islam Negeri Johor, Ijtima' Hufaz ini menjadi langkah permulaan ke arah penubuhan Dewan Hufaz Negeri Johor, wadah penyatuan, pengukuhan akidah dan pemantapan kualiti hufaz. Dewan Hufaz Negeri Johor berperanan mengumpul data para penghafaz 30 juzuk di seluruh negeri, memberi pengesahan rasmi gelaran Al-Hafiz melalui Ahli Dewan Hufaz yang dilantik oleh MAIJ, serta bekerjasama dengan agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam urusan pembangunan hufaz Negeri Johor. Melalui sesi taklimat Hala 7 Hufaz Negeri Johor serta forum bersama tokoh dan profesional Hufaz Johor seperti saudara Muhammad Daniel Haziq bin Haswadi, para peserta diberi ruang memperkukuh kefahaman, memperindah bacaan dan memperkemas adab serta etika seorang hafiz. Tahun ini negeri Johor menyanjung seorang tokoh yang seluruh hidupnya diikat dengan kalamullah, Tuan Haji Ismail bin Rosli. Dilahirkan pada 17 Julai 1965 di Felda Tenang, Labis, Johor, beliau meniti perjalanan ilmu dari sekolah kampung ke bumi para ulama di Mesir, menuntut di Mahad Qiraat Shubra Al-Azhar sehingga meraih ijazah sarjana muda Qiraat Kepujian dari Universiti Al-Azhar serta diploma pendidikan di MPI Bangi. Sejak muda, beliau telah mengharumkan nama Johor di pentas kebangsaan, mewakili negeri dalam pertandingan tahfiz Al-Quran tahun 1986, 1987 dan 1988. Kesungguhan itu membawanya lebih jauh apabila beliau dipilih mewakili Malaysia di peringkat antarabangsa dalam pertandingan hafazan Al-Quran di Tehran, Iran pada tahun 1989. Hampir 3 dekad beliau mendidik generasi hufaz sebagai guru kelas kemahiran Al-Quran di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, guru pendidikan Islam dan Syariah, serta hakim tahfiz dan tilawah di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. Beliau juga seorang mukri dan pembimbing qiraat, memiliki sanad bacaan Al-Quran secara ifrad yang bersambung rantainya hingga kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rantaian sanad ini bukan sekadar ijazah ilmu tetapi satu amanah suci kesinambungan suara para qurra yang membaca dari hati, berpaksikan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kini walau telah bersara, perjuangannya tidak pernah terhenti. Kelas tahfiz mingguan di masjid, talaki qiraat secara bersemuka dan dalam talian terus menjadi jambatan antara guru dan murid, menyambung sanad Al-Quran yang tidak pernah terputus. Seiring motonya, hidup dan mati sentiasa bersama Al-Quran, 3 daripada 7 anak beliau turut menamatkan hafazan 30 juzuk, mewarisi cahaya Al-Quran daripada seorang ayah, seorang guru, seorang murabbi. Program ini juga mengenang jasa 2 tokoh hufaz negeri Johor terdahulu, Allahyarham Haji Kamaruddin bin Koming dan Allahyarham Haji Rosli bin Bahari. Semoga Allah mencucuri rahmat ke atas roh mereka dan menempatkan mereka bersama para solihin.
Al-Fatihah.